Daripada informasi terkini yang diterima sekarang ini, bolehlah diperkatakan hampir pasti barang yang bakal ditambah dalam barang yang boleh dibeli untuk SARA 2026 yang diperkatakan sebelum ini barangan basah akan dimasukkan, itu adalah barangan sejuk beku. Informasi yang diterima daripada sumber yang boleh dipercayai ini telah pun dikeluarkan satu listing ataupun sedang di-prepare satu listing yang menyenaraikan barang sejuk beku yang boleh dibeli di bawah SARA 2026 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, sebelum ini ada ura-ura mengatakan barangan basah akan dimasukkan dalam senarai barangan yang boleh dibeli di bawah SARA 2026. Selepas itu ada pula kenyataan daripada Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, mengatakan kerajaan sekarang ini sedang mengkaji untuk meneliti sama ada boleh ataupun tidak boleh dimasukkan barangan sejuk beku dalam senarai barangan yang boleh dibeli di bawah SARA 2026 ini. Dan daripada informasi yang diterima daripada sumber yang boleh dipercayai, diperkatakan sekarang ini sedang di-prepare, sedang dipersiapkan senarai barangan yang boleh dibeli yang mana sebenarnya meliputi barangan sejuk beku untuk disenaraikan dalam barangan yang boleh dibeli di bawah SARA 2026 ini. Jadi berkemungkinan besar dalam sehari dua ini ataupun mungkin minggu hadapan kita akan mendengar perinciannya, kita akan mendengar, melihat senarai sebenar barangan yang boleh dibeli ini yang sebenarnya adalah barangan sejuk beku. Okay, listing yang Amin terima yang anda boleh lihat sekarang ini, antara senarai yang diletakkan adalah sebagai contoh yang tertera di situ seperti karipat pusar sardin, karipat pusar ayam, sardin roll, pulut panggang, adin berbola daging, IQF suci, kemudian ada super sausage ayam, ada jumbo sausage ayam, ada berbola ayam, gegulung ayam, kemudian ada juga ramly crinkle cut, kambing perap. Kemudian ada pizza dekat situ, ada lazat roti prata, lasagna, spaghetti, mihun goreng, ada pastry roti paratha, roti canai, kawan cheese naan, ramly ayam. Ada juga di situ Saudi cik muruku, kemudian ada ayam mas. Apa lagi ada kat situ? Fried spice nugget, Nutri Plus tempura keju, ada juga dekat situ. Apa lagi? Pertiwi chick frank, Marina chick sausage, filament steak, Farm Gold chick frank, dan ada lain-lain yang tertera di situ. Jadi daripada listing yang anda boleh lihat sebentar tadi, antara lainnya adalah seperti nugget, fries, hot dog, apa lagi, berbola ayam dan sebagainya. Jadi ini semua adalah barangan sejuk beku seperti yang kita jangkakan sebenarnya sebelum ini. Yang ini yang sebenarnya yang akan ditambah dalam senarai barangan yang boleh dibeli di bawah SARA 2026 ini. Jadi bolehlah diperkatakan sekarang ini dah terlerai berkaitan dengan perkara ini kepada mereka yang mengharapkan barangan basah sebagai contoh ayam yang benar-benar ayam segar, ikan, daging dan sebagainya, yang itu mungkin agak mustahil untuk direalisasikan sebelum ini juga telah pun dijangkakan kerana nak kontrol kualiti, nak kontrol banyak lagi perkara-perkara yang sebenarnya susah untuk direalisasikan. Jadi apa yang terbaik yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah memasukkan barangan sejuk beku seperti dinyatakan sebentar tadi. Tapi harus diingatkan, barangan sejuk beku ini kebiasaannya harganya itu agak sedikit mahal. Jadi mungkin akan mempengaruhi keputusan sama ada untuk membeli ataupun tidak membeli bagi mereka yang mengharapkan agar barangan basah boleh dibeli ini. Nak gantikan barangan sejuk beku ini sebagai barangan basah, kalau menurut admin agak sebenarnya tidak berpatutan. Lebih-lebih lagi harganya jauh beza. Sebagai contoh, ayam segera, kalau dalam paket yang sejuk beku itu yang dah boleh ready to eat, hanya perlu digoreng, itu kebiasaannya harganya menjangkau sekitar hampir RM20, kadang-kadang lebih daripada RM20 sepaket. Isinya sedikit saja kalau dibandingkan dengan seekor ayam. Kadang-kadang boleh dapat seekor ayam sekitar RM10 lebih sedikit sahaja. Cuma buat masa sekarang ini mungkin itu adalah yang terbaik yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk diletakkan tambahan barangan di bawah SARA 2026 ini. Itu mungkin adalah pengganti yang paling terbaik untuk barangan basah yang boleh difikirkan oleh pihak kerajaan sekarang ini.
Tapi harus diingatkan sekarang ini kenyataan masih lagi belum dikeluarkan, belum lagi ada memo, belum lagi ada apa-apa informasi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini adalah daripada sumber yang bolehlah diperkatakan boleh dipercayai, tapi kita harus menunggu sehingga memo dikeluarkan, informasi dikeluarkan, pengumuman lanjut dikeluarkan. Dan kita menjangkakan berkemungkinan besar juga sewaktu bermulanya tarikh boleh mula guna untuk SARA untuk semua, iaitu pada hari Isnin ini, penambahan barangan ini dah boleh mula digunakan juga. Bermakna anda dah boleh gunakan SARA untuk semua itu untuk membeli barangan sejuk beku yang bakal diumumkan ini. Jadi kita menjangkakan mungkin pada hari ini Sabtu ataupun esok Ahad ataupun mungkin pada hari Isnin, pengumuman lanjut bakal dikeluarkan, memo lanjut bakal dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan sebagai contoh berkaitan dengan penambahan barangan sejuk beku dalam senarai barangan yang boleh dibeli untuk SARA 2026. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.